Assalamualaikum. Hai, selamat datang semua. Oh ya, jangan siap petani. Saya nak turun jaring petani. Jaring petani bawa tak banyak petani. Pak bekas jaring. Kita cuba tengok petani. Tengok air laju lagi ya. Pak baunya air laju lagi. Sampah banyak. Tapi ni rasanya kena lapik batu ni. Nampak air pun laju lagi ni. Satu umpan tajuk pun acak dia bawa lagi sikit. Tengok sempat pasang jaring nanti kita pasang tajuk. Dapat pasang dalam 20 mata. Okey lah. Oh ya, acak boleh sampai lah. Jom kita pasang jaring dengan tajuk tadi. Let's go. Nampak air dah tak apa laju dah ni. Dan diincis tengah ni. Pasang dengan besar. Okey, siap satu jaring. Atas ni air laju sikit. Angkat sikit, kita laju. Okey, siap satu ni. Okey, settle satu ni. Ada nak bubuh satu lagi ni. Baru 3 butas siap. Ada satu lagi jaring. Pasang tajuk. Air belakang tak ada tempat. Tengok belah-belah bawah nanti. Kalau ada tempat kita bubuh. Tak ada tempat. Pasang tujuh lah. Tapak benda besar. Badak kurang kuat. Mai je ni. Galuk tak galuk bang. Kita cuba je lah. Alhamdulillah acak dah siap pasang jaring petani dengan tajuk. Tajuk 20 batang tajuk. Jaring 3 butas jaring acak pasang. Tak sempat nak pasang. Hari dah petang. Ada satu jaring lagi. Okey, macam masa kita jumpa pagi esok. Stay tune. Sebelum balik kita check lah. Yang kat lubuk lah tengok. Nampak macam berenjut ke air. Keruh lah. Belum apa-apa lagi dah keruh. Baru tinggal dalam sejam. Bismillah. Dekat kan tu. Penuh sampah ni gaya. Belum apa-apa lagi penuh sampah dah. Tadi ikan ni. Ada juga rasa macam ikan.
Oi, mana dia? Oh, lampam. Ya, jangan lupa. Kau lupa goreng. Ada seekor. Ada upah. Seekor lampam. Tan ni. Tengok kayu esok pula. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Macam biasa pagi ni, jom kita pergi tengok tajuk dengan jaring. Sejuk. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Kalau tak banyak sampah lah jaring, tak terangkat. Air pun dah boleh menyelam lah. Boleh kenih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pergi tengok jaring dengan tajuk. Let's go. Tajuk baru nak ada 2 semalam. Masa nak balik malam. Yang sini nak ada. Ada 2 tajuk. Sebelah sana tak ada nampak juga. Tak pokok eh. Nak pokok eh. Oh, pokok ni ada. Ada pasal lubuk ni. Seekor pun ada. Hidup lagi umpan yang dah ambil. Ini ni tak mau dia tajuk. Kosong. Oh, sini dah ada, maka ada nampak senyap. Nah, yang ni ada. Wow. Remaja. Jadi dah. Dah nak terucut dah. Satu tajuk ni. Sekejap lupa mata.
Ano lah. Duduk di umpan lah. Oh. Oh, kita tengok jaring pula. Tengok jaring ada penuh sampah. Angkat jaring tu. Jangan tak dipasang lagi. Lari laju penuh sampah. Ada harapan lah kalau macam ni. Sudah. Air. Jangan dulu. Oh ada. Oh besar tu bekas. Alhamdulillah ada juga. Kalau mati ya kalau Itulah. Keras. Besar tempat hari ni. Ada seekor nampak. Ada. Wes ada. Jadilah. Ada upah. Dari ni pun pada sampah juga. Dia nampak. Oh.
Oke, seko. Lagi lah. Minyak kampung. Minyak sampah. Lagi pecondong. Allah, penuh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setengah oh, tempur lah, so. Ada ikan. Dia nampak. Tahan saya. Kepala. Besar dengan saya macam ni. Ini tepi ni, dia main tepi ni lampau. Mana ni? Masih lupa lah. Mana dia? Hanya belik sini. Ya, sini. Aku bawa lari tepi.
Habis dah. Alhamdulillah okey dah. Tak ada mekol ni. Alhamdulillah, acak pun dah siap tengok jaring dengan tajuk pagi ni. Alhamdulillah ada rezeki pagi ni, walaupun tak banyak. Adalah gaji untuk pagi ni. Okey, kita tengok hasil kat rumah nanti. Jom kita balik dah. Stay tune. Ada berapa kilo? 2 kilo, 3 kilo. 3 kilo. Adilah. Alhamdulillah. Gimana juga. Besar, tempurah lampang. Gimana? Ada 3 bekas je. Ikan lampam. RM20 je. Satu bekas. Itu kan bawang pun RM20 je. Bau tu juga? Bawang tu ada 2 ekor RM20 je. Semua. Lama je tak makan ikan. Ha, RM20. RM20, RM20. Tak ada dah ikannya. Tak ada dah. Hari ni tak ada ikan. 3 bekas Bagilah kedai. Ambil kedai mak. Ikan. Ni benda bau. Bau. Benda bau. Ambil lah. RM20 lah satu bekas. Yang tu berapa ekor? Sama lah. 1 kilo semua. 4 ekor. 1 kilo. Ambil kan aku tak nak. Bagilah awak. Dia ada. Dia ada satu. Bayar lah. Nah. Tak, lam pendek nanti. Awaknya nak. Yang ditukar kan? Dia kalau dibayar ke dia ada lah. Apa yang 20? Dapat dah 20. 20. Ha. Okey. Nah, cara dia. Okey, jual ikan ya. Beli. Awak bawa sini acak. Ha. Kau boleh dah lah. Alhamdulillah ada juga rezeki acak pagi ni. Jual ikan tadi semua sekali dapatlah RM60. Dapatlah beli-beli ni lah. Okok, minyak but. Okey, sampai sini ya episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.